Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam anak yang baik lagi cerdik. Bersama saya Chong Yifong, wartawan TV PSS anda pada hari ini. Baiklah, SMK Kubong telah mengadakan kejohanan olahraga SMK Kubong pada 24 April 2025. Jom kita saksikan surutan istimewa sepanjang hari pertama kejohanan ini. Sukan, rapatkan hubungan, kuatkan badan dan tajamkan fikiran. Yang paling penting, ia bentuk siapa kita, bukan hanya sebagai atlet tetapi sebagai insan yang tidak mudah mengalah. Baik, bersama saya sekarang iaitu Puan Dolfina Balang, Pengetua SMK Kubong Limbang. Baik, hai Pengetua. Hello. Apa harapan Puan terhadap pelajar yang tunjukkan bakat mereka dalam bidang sukan ini? Harapan saya untuk pelajar-pelajar yang kita menunjukkan bakat yang sangat tinggi berkebolehan dalam bidang sukan ialah melalui sukan tahunan seperti ini, dia akan menjadi platform untuk kita satu mengenal pasti tadi pelajar-pelajar yang memang sangat berkebolehan dalam bidang sukan. Sebab sukan ini adalah sangat penting bagi pelajar-pelajar. Ianya adalah satu elemen penting untuk menyeimbangkan perkembangan secara holistik. Tahun ke bawah. Bila pelajar itu Dilarang yang dia pertama, mempunyai rumah pemikiran yang biru cerdas, A. fizikal yang kuat. Dilarang yang kedua, rumah kuning A. Berada di pasaran Dilarang yang ketiga, rumah hijau A. Dilarang yang keempat, rumah merah A. Dilarang yang kelima, rumah biru B. Baik, Pengetua, adakah pihak sekolah akan rancang untuk lanjutkan sokongan terhadap pelajar-pelajar yang berbakat ini? Dan yang terakhir, di mana ke-8, rumah merah B. Sama-sama kita saksikan. dalam bidang sukan, kita boleh sahaja menggalakkan mereka untuk menyertai aktiviti sukan di peringkat negeri, di peringkat kebangsaan. Boleh sahaja. Itu harapan kita. Baik, terima kasih Puan kerana sudi meluangkan sedikit masa bersama kami. Terima kasih. Bersama saya sekarang iaitu Cikgu Mavis Syamani anak Bali, iaitu penolong kanan kokurikulum SMK Kubong. Baik Cikgu, apakah objektif utama untuk menganjurkan kejohanan olahraga SMK Kubong pada tahun ini? Okey, pada tahun ini antara objektif yang kita letak dalam penganjuran kejohanan olahraga SMK Kubong untuk kali ke-20 adalah kejohanan ini adalah salah satu cara ataupun platform di mana kita ingin menyemai semangat kesukanan dalam pada masa yang sama. Kita nak memupuk ataupun membentuk murid yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Okay, bukan sahaja cemerlang dalam bidang kurikulum, iaitu dalam bidang akademik, tetapi kita nak membentuk anak murid yang juga turut cemerlang dalam bidang sukan. Ya. Dan selain daripada itu, kita juga nak menanamkan sikap semangat berpasukan dan memupuk nilai integrasi untuk kemenjadian murid secara keseluruhan. Ya. Baik, terima kasih Cikgu kerana sudi meluangkan masa bersama saya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Hari pertama kejohanan olahraga SMK Kubong telah pun melabuhkan tirainya dengan lebih banyak semangat yang membara. Kita nantikan hari kedua esok yang lebih banyak aksi dan juga lebih mendebarkan. Mengapa lebih mendebarkan? Kita nantikan hari esok.